Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercakap tentang cakap besar. Kalau anda masih ingat lagi ketika pilihan raya kecil Dun Air Kuning, Ketua Pemuda DAP dengan belagaknya menganjing Dr. Sam. Kononnya Dr. Sam sebagai Menteri Besar Terengganu tak mampu nak bayar bonus raya kaki tangan awam negeri Terengganu. Sampai dia terpaksa minta peruntukan daripada Menteri Kewangan iaitu PMX. Apa yang negeri T itu buat? Dia cakap dia hebat, tapi negeri tak ada masalah. Tapi last bila nak umum bonus, dia minta bantuan PMX. PMX yang kena bagi bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada negeri tersebut. Sedangkan semua orang tahu, duit yang Dr. Sam minta tu adalah duit kerajaan negeri. Kerana perbezaan politik di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, kerajaan pusat dia buat satu syarat, nak duit royalty, kena hantar permohonan, baru dia akan bagi. Jadi sebab itulah Dr. Sam minta kepada kerajaan pusat, kepada Kementerian Kewangan. Kerana duit kerajaan negeri, duit royalty dipegang oleh Kementerian Kewangan. Tak cukup dengan itu, ada pula influencer-influencer daripada Pakatan Harapan menulis kononnya Kerajaan Perikatan Nasional ini kena belajar dengan Kerajaan Pulau Pinang, sebuah kerajaan yang hebat, maju dan berjaya. Sekali ambil kau satu-satu keluar cerita kehebatan Pulau Pinang. Kalau anda nak tahu, baru-baru ni Kerajaan Negeri Pulau Pinang terpaksa minta RM 100 juta sebagai pendahuluan daripada Kerajaan Pusat untuk dia cover kemungkinan defisit yang bakal dialami oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebanyak 500 juta. Bukan Kerajaan Negeri Pulau Pinang ni kaya ke? Hebat ke? Maju ke? Jadi saya pun tak boleh nak percaya tentang tuduhan ni. Jadi saya pun semaklah data-data yang ada di public domain, iaitu data audit negara. Kalau nak tahu, Jabatan Audit Negara dia akan buat audit kepada kewangan semua negeri-negeri. Jadi kita boleh akses secara online dan data tersebut daripada 2019 sampai ke 2023. Bila saya analisa data-data ni, saya dapati betul dakwaan tersebut. Memang DAP Pulau Pinang ni, Kerajaan Negeri Pulau Pinang ni ada masalah kewangan yang serius. Sebagai contoh, kalau kita tengok data ni, hasil kerajaan negeri ni tak bertambah sangat pun. Kekal daripada 500 juta hingga ke 600 juta sejak 2019 hingga ke 2024. Kecuali 2025, tiba-tiba melonjak 906.6 juta. Tapi benda ni tak confirm lagi sebab dia baru jangkaan hasil. Dan kalau kita tengok dari sudut perbelanjaan negeri pula, sejak 2019 meningkat daripada 779.54 juta sehinggalah pada tahun 2025 1 bilion ringgit dibelanjakan oleh kerajaan negeri. Hasil dah lah tak ada penambahan. Belanja besar pula tu. Oi, DAP Pulau Pinang, kau buat apa ni? Ketika Ketua Menteri membentangkan bajet 2025, dia kata jangkaan hasil adalah 906.6 juta dan defisit dijangkakan 33.63 juta. Tetapi tinjauan para media mendapati jangkaan defisit ini akan mencecah 500 juta. Sebab apa? Sebab yang dia kata hasil 906 juta itu, kemungkinan besar dia tak akan dapat. Sebab apa? Sebab sejarah, kalau kita tengok pendapatan hasil kerajaan negeri daripada 2019 sampai ke 2024, tak sampai 700 juta pun. Dia antara 500, 600, hampir 700 sahaja. Tiba-tiba dia letak jangkaan hasil 906 juta. Ini memang tak masuk akal dan tak logik. Jadi sebab itulah Ketua Menteri kelang kabut pergi ke kerajaan pusat minta 100 juta pendahuluan sebab dia nak tampung defisit yang dijangka 500 juta ni. Lepas tu kamu umumkan 24 langkah untuk menambah pendapatan kerajaan negeri. Hujung tahun 2024 kamu dah sebut pendapatan dijangka 906 juta. Maknanya masa tu kamu dah tahu itu adalah satu angka yang sangat tinggi. Jadi patutnya masuk je awal tahun ataupun sebelum masuk tahun 2025 kamu dah start rancang apa sumber pendapatan tambahan yang nak dicari supaya dapat capai angka 906 juta. Ini tak. 5 bulan, hampir 6 bulan. Kamu tak buat apa-apa. Tiba-tiba, nak masuk bulan 6, kamu kelang kabut umumkan 24 langkah nak tambah pendapatan. Antaranya, dia nak menguruskan perbelanjaan penjawat awam. Maknanya dia nak kata penjawat awam kerajaan di negeri Pulau Pinang ni terlalu mahal, terlalu tinggi. Kosnya terlalu tinggi. Jadi, dia nak kurangkan ke, dia nak hentikan pengambilan penjawat awam ke, dia nak potong gaji ke, itu kita tak tahu. Tapi, dia target utama dia adalah penjawat awam. Yang kedua, dia nak menilai semula pemberian bantuan kepada rakyat Pulau Pinang. Dia rasa bantuan yang diberi kepada rakyat ni terlalu tinggi. Jadi dia nak potong. Ketua Menteri, takkanlah bila kamu hadapi masalah kewangan, satu penjawat awam, yang kedua orang miskin. Itu je ke kamu nampak? Dah lah tu penjawat awam, negeri Pulau Pinang, 85% adalah orang Melayu. Tak ada tempat lain ke yang kamu nak cari sumber untuk tingkatkan pendapatan kerajaan negeri? Pergilah cukaikan industri ke, pergilah cukaikan orang kaya ke. Kenapa penjawat awam dan bantuan orang miskin yang kamu kacau? Pulau Pinang ni dah lah banyak dapat bantuan daripada kerajaan pusat. Kamu punya LRT patutnya dibina oleh swasta. Akhirnya kerajaan pusat ambil alih sepenuhnya. Lebuh raya PIL, kerajaan pusat tanggung.
naik taraf lapangan terbang kamu pun kerajaan tangguh. Dan macam-macam lagi kamu dapat. Kalau kamu tak dapat semua ni, semua kena urus sendiri macam kerajaan negeri Perikatan Nasional, dah lama bankrupt kamu ni. Sebab itulah DAP lain kali jangan cakap besar. Jangan kutuk-kutuk kerajaan negeri lain. Kamu punya situasi jauh lebih untung daripada kerajaan negeri Perikatan Nasional yang menghadapi pelbagai tekanan dan boleh mentadbir dengan baik walaupun serba kekurangan. Kamu tu semua dapat. Itu pun nak dekat bankrupt. Apa punya DAP tak boleh pakai. Assalamualaikum warahmatullahi